Saudara, saya akan mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Ini adalah satu peristiwa yang dikirimkan kepada saya melalui email ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Kiriman ini datang daripada Nabil yang berkongsi kejadian yang menakutkan ini berlaku pada tahun 2013, 2013. Dan waktu itu, kata Nabil, saya ni dalam perjalanan daripada perhentian bas nak pulang ke rumah saya, daripada perhentian bas nak pulang ke rumah saya. Mana rumah saya ni terletak dekat kawasan Pasir Ris. Ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya baru saja turun daripada bas yang terakhir. Kejadian berlaku selepas 12:30 malam. Dari bus stop ke rumah saya harus melalui beberapa kolong blok. Blok rumah. Jadi dari bus stop, lazimnya saya akan mendengar lagu. Tapi hari itu saya tak bawa earpiece saya untuk mendengar lagu. Jadi terpaksa saya berjalan tanpa sebarang muzik. Naik bas pun tak dengar lagu, setakat tengok handphone. Jadi dari bus stop saya berjalan menuju ke blok ... Rumah saya terletak lebih kurang 3 blok jauh daripada perhentian bas. Blok yang pertama saya lalu, saya ternampak Casey. Ternampak dan terdengar ada seorang perempuan sedang menangis. Perempuan ni sedang menangis di bawah kolong blok seorang diri. Dan saya mungkin rasakan yang dia ni bergaduh dengan kawan ataupun bergaduh dengan boyfriend, dengan tunang mungkin. Jadi saya pun tak naklah kepo. Saya hanya terpandang wanita ni yang sedang menangis di kolong blok, sedang menunduk. Saya biarkan. Apa yang memeranjatkan pendengar Ria 897 FM? Apa yang memeranjatkan apabila saya berjalan pergi ke blok berikutnya? Di sinilah berlaku satu perkara yang menyeramkan. Pendengar Ria 897 FM, daripada blok yang pertama pergi ke blok yang kedua sebelum sampai ke blok saya, blok yang ketiga. Casey nak tahu apa saya nampak? Blok yang kedua, saya nampak perempuan yang sama dekat kolong blok sedang menangis. Lalu saya toleh belakang, saya tengok, bukankah tadi aku nampak perempuan ni tadi dekat blok belakangku? Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Casey, saya lalu depan perempuan ni. Daripada dia tengah menangis, terus dia terpekik. Saya lari lintang pukang, Casey. Dia pekik kuat. Jadi katanya di sini, bila saya lalu di belakang, berjauhan dengan wanita ni, yang perempuan tengah menangis ni, saya lalu jauh, belum lagi sampai ni, dia sedang menangis. Perempuan ni sedang menangis. Anda bayangkan situasi yang dialami oleh pengirim kita ni. Nabil berkongsi kejadian ini berlaku di Pasir Ris rumahnya. Jadi semakin dia hampir dengan perempuan ni, semakin dia nak lalu, melintas lalu bahagian tepi wanita ni, yang perempuan ni sedang menangis. Bila sampai bahagian tepi wanita ni, tiba-tiba daripada menangis, perempuan ni terus terpekik. Saya terperanjat dan terus saya lari, Casey. Kata Nabil, saya sumpah lari lintang pukang. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, lari lintang pukang, Casey. Tak
tahan ketakutan. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Lari. Apa sih? Sampai dekat kolong blok rumah saya tekan butang lift. Dalam banyak-banyak waktu, lift ni berada tingkat paling atas. Alamak. Tekan. Cepatlah turun. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya akhirnya dapat masuk dalam lift. Pintu lift nak dekat tertutup. Tiba-tiba pintu lift terbuka sekali lagi. Saya tengah berdiri dekat tengah-tengah lift, Casey. Tengah berdiri, mata saya terbeliak. Saya tekan lagi pintu lift. Nak dekat tertutup, dia terbuka sekali lagi. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, saya terperanjat. Sekali lagi pintu lift nak tutup. Door closing. Nak tutup, pintu lift sekali lagi terbuka. Ya Allah, kenapa? Pendengar Misteri Jam 12, Nabil kata, selepas 4 kali pintu nak tertutup, terbuka, barulah akhirnya pintu tertutup sepenuhnya. Dalam lift, saya berdiri belakang tembok lift. Rapatkan belakang saya supaya belakang dah tak ada lagi ruang untuk hantu tu menjelma. Sumpah, Casey, itulah yang saya ingat pada waktu itu. Sedang berdiri, lift daripada tingkat 1 nak naik atas rumah saya tingkat 11. Ya Allah, lama sangat. Tiba-tiba sampai dekat tingkat 7, pintu lift, bayangkan pendengar Ria 897, sampai dekat tingkat 7, pintu lift boleh terbuka. Tingkat 7 pintu lift terbuka. Stop, saya terhenti seketika. Kenapa lift ni berhenti dekat sini Casey, dekat tingkat 7, bila lift terbuka, suara perempuan menangis kedengaran sekali lagi. Ya Allah, Casey, pada waktu itu saya hanya berdoa pada Allah semoga saya dilindungi. Saya tekan butang lift, pintu tutup. Suara tu semakin jauh dan tidak lagi kedengaran. Sampai tingkat 11 rumah saya nak keluar pun takut. Saya rasa kalau ramai pendengar Ria dalam situasi saya, mesti takut nak keluar dari lift. Begitulah saya. Sampai tingkat 11, pintu terbuka. Saya pegang pintu lift dengan tangan sebelah kanan. Kemudian saya menjenguk ataupun menjengah keluar. Kemudian saya jalan begitu laju sampai depan pintu rumah saya. Assalamualaikum. 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 Waktu tu saya keluar, saya memang lupa nak bawa kunci rumah. Sebab lazimnya saya ni memang tak bawa kunci rumah. Sebab saya ni jenis yang mudah pelupa. Jadi bila saya balik kerja lambat,
yang buka pintu adalah mak ataupun adik perempuan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bangun adalah pendengar Ria 897 FM. Adik perempuan saya. Dia buka pintu. Kemudian dia berdiri, gosok mata. Abang ni asyik lupa bawa kunci je. Lain kali tak nak buka Soleh adik. Dik, cepat dia ambil kunci. Jadi adik saya pusing belakang pintu ni ada kunci tergantung. Dia ambil kunci. Kemudian bila dia dekat depan ni, dia nak buka pintu. Abang. Apa dik? Adik cepat buka pintu. Mak. Mak saya keluar. Apa ni? Mak, tengok mak. Belakang abang. Adik jangan main-main lah. Astaghfirullahalazim. Mak saya terus membaca surah. Baca ke sih? Dia baca. Saya dapat rasa dekat belakang saya macam ada sesuatu saya tak nak toleh. Di belakang. Saya pegang pintu. Adik, buka pintu cepat adik. Adik, mak buka pintu ke tak mak? Mak, buka pintu. Buka pintu. Saya lari masuk ke dalam, tak nak toleh. Mak saya tetap baca dan terus baca. Dalam rumah itu hanya mak dengan adik saya sahaja yang ada di rumah. Ibu saya adalah ibu tunggal Casey. Saya tidak mempunyai ayah. Saya ni ibarat ketua keluarga. Tapi sekarang saya yang dalam keadaan ketakutan. Casey, mak saya terus kata, Iza, tutup pintu sekarang. Abang, tutup pintu bang. Adik saya pun takut. Bang, tutup pintu. Iza, tutup pintu sekarang. Adik saya tak tutup pintu besi. Pintu pagar besi tu tak tutup. Dia terus tutup pintu kayu. Dia kunci dari dalam. Lalu pendengar Ria 897 FM, ibu saya bertanya pada saya. Dia tanya dengan saya, Kau nampak tak tadi belakang kau ada siapa? Saya cuma berdiam diri. Saya kata, tadi saya rasa macam ada benda ikut saya balik, Bu. Ibu saya berdiam. Adik saya berdiam. Dan ibu saya kata, lain kali ibu nak minta tolong. Kalau kau balik rasa tak sedap hati, jangan terus balik rumah. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 FM. Ria 897 FM. Misteri
Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama yang pertama pada tengah malam ini. Amat menyeramkan. Saya yang dalam konti sedang bercerita, yang gelap gelita anda kalau tengok, memang gelap dekat sini. Dan kalau di sini lampu yang ada di hadapan muka saya ni nampak terang adalah lampu daripada monitor skrin. Lampu saya matikan sebab bila saya kendalikan MG12 saya suka feel jadi feel untuk tutup lampu. Tapi kadang-kadang bila dah tutup lampu ni, biasalah dalam gelap kan, kita akan terfikir, terbayangkan macam-macam benda. Dan ini adalah satu perkara yang mungkin kerap dilakukan oleh semua. Kalau takut naik lift, sandar belakang. Begitu juga kalau sedang tidur malam kan, mungkin tiba-tiba rasa takut kan, belakang ni mesti tembok ke, tak tembok pun kalau tidur sekatil dengan adik, belakang mesti adik lah, back to back. Siapa pernah buat benda macam ni? Ataupun kalau dari rumah nak turun tangga kan, rasa takut kan, jadi turun tangga ni kan, belakang badan ni akan sandar pada tembok, dan kemudian tangga tu akan turun tangga sideway lah gitulah. Okay lah, at least belakang tak ada orang lah, belakang saya tembok. Siapa pernah cuba angkat tangan sikit? Saya dulu pernah masa saya darjah berapa? Darjah 6 kalau tak silap saya, primary school lah, darjah sekolah rendah. Bila ibu kan waktu malam suruh pergi kedai beli mungkin barang di kedai berhampiran dengan rumah. Nak selepas menonton filem seram, bukan kadang-kadang filem seram yang kita tonton ni 2 hari lepas, tapi 2 hari kemudian masih lagi segar dalam ingatan hantu tu wajahnya macam mana kan. Jadi ramai yang pernah nampak. Ini satu perkara yang pernah dilakukan oleh ramai. Kalau takut sandar tembok, kalau takut sandar, jadi supaya belakang tu tak ada apa-apa lah. Okey, ada yang mungkin pernah dalam keadaan seram ni akan menyanyi. Dulu saya kalau takut saya akan turun bawah kan, turun bawah sorang-sorang. Mungkin kalau ibu suruh turun bawah pergi peti surat untuk tengok surat. Kadang-kadang waktu malam saya akan turun tangga, badan kat belakang tu kan. Kemudian saya akan menyanyi lagu kuat lah. Menyanyi tu bukan apa, supaya ada suara-suara yang berbisik, menangis tu tak dapat dengar. Macam-macam. Okeylah, katanya pendengar-pendengar kita nantikan saya semak kiriman-kiriman anda semua. Yang ini seterusnya, cakap tentang tidur ni, kisah berikut ini yang saya nak kongsi sama. Saya pernah kongsi kisah yang agak serupa, tapi ini bukan dari orang sama. Ini dari orang lain. Dan anda bayangkan pengalaman sepasang suami isteri yang berkongsi kejadian berlaku menghantui hidup mereka dalam rumah. Apa yang berlaku, inilah kisahnya tentang tetamu yang tidak diundang dalam rumah mereka. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Zarina. Saya nak berkongsi pengalaman yang menakutkan ini pernah berlaku pada saya dengan suami. Saya tak pasti adakah anda pernah mengalaminya yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Kami baru saja berpindah ke rumah baru. Casey baru pindah. Casey, saya dengan suami beli satu katil king size bed. Katil king size, besar kan? Tidur 2 orang, saya dengan suami. Kami suami isteri ni tubuh kecil. Tidur atas katil king size pastinya banyak ruang. Pada mulanya tak perasan, Casey, tak perasan. Dah masuk hampir 2 minggu baru saya perasan, kata Zarina. Setiap kali bila tidur malam, tahu-tahu nanti bila saya sedar, suami dengan saya akan berada dekat hujung katil. Sebelah kanan, hujung katil. Hampir-hampir saya beberapa kali nak jatuh dari katil. Pada mulanya saya ingatkan suami saya ni tidur nakal lah. Mungkin dia bergerak. Saya pun terikut gerak sekali sampailah dekat tepi katil, katanya Zarina.
Jadi saya akan kejut suami. Bang, Bang, masuk lagi bang dalam bang. Saya nak jatuh ni. Suami saya akan bergerak, Casey. Bergerak pergi dekat tengah katil. Saya pun akan gerak pergi dekat tengah katil. Jadi apa yang berlaku? Bila tidur lagi, nanti saya akan sadar saya berada dekat tepi katil. Dan ada kalanya suami saya ni akan berada dekat hujung sebelah kiri, saya akan berada dekat sebelah kanan, dan tengah-tengah ni lapang, Casey. Jadi bila itu berlaku, saya dah mula, Casey. Katanya Zarina mula rasa macam tak sedap. Sampaikan saya pada satu pagi tu sedang sarapan dengan suami. Saya tanya dekat suami, "Bang, abang rasa tak pelik ke bang? Kita dah lebih seminggu tinggal rumah baru ni, tapi setiap malam tidur katil kita macam sempit bang. Dulu kita tinggal rumah mak, kita guna queen size bang. Cukup untuk kita. Ini king size. Rumah baru ni mesti sempit. Kadang-kadang saya sampai tidur kat tepi." "Awak ni jangan fikir bukan-bukan lah. Biasalah kita tidur golek-golek kadang-kadang sampai ke tepi." "Taklah bang, saya rasa macam ada tak kena." Jadi suami tetap sebagai seorang suami akan kata jangan fikir bukan-bukan, tak ada apa-apa. Teruskanlah, Casey. Malam berikutnya tidur, ada kalanya kami akan berada dekat tepi katil ni. Suami dengan saya sebelah kanan, ataupun suami sebelah kiri, saya sebelah kanan. Dan ini berterusan, Casey. Berterusan. Jadi bila beritahu suami dua kali dia kata jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir yang bukan-bukan. Sampaikan saya beritahu seseorang. Saya, katanya di sini, telah pun memberitahu kejadian aneh berlaku dalam rumah saya ni kepada kedua orang tua saya. Casey, ibu saya kata, "Ina, jangan-jangan rumah kau ni ada penunggu tak?" Saya pula jadi macam suami. Mak ni ke situ pula fikir bukan-bukan. Takutlah orang. Saya kata pada mak saya, "Tak ada. Kau tak nak jumpa ustaz ke untuk tengok-tengokkan rumah kau tu?" "Itulah mak, saya pun takut juga. Tapi belum minta izin dengan abang. Nanti kalau bawa datang sembarang orang ke, ustaz ke, takut nanti dia marah pula." "Tak apa, nanti mak tolong carikan, mak tolong tanyakan." Jadi pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Saya diberi nasihat oleh seseorang yang sampaikan pada mak saya sampaikan pada saya. Ini nasihatnya. "Ina, mak dah jumpa dah. Pakar ni kata malam hari bila tidur kau terbangun kan, jangan tidur balik. Biar suami kau tidur. Kau keluar daripada bilik tu. Sebelum keluar bilik, kau baca ayat ni." Casey, saya pun buatlah. Malam tu saya tidur dengan suami. Tidur tengah-tengah. Tiba-tiba sadar saya berada dekat sebelah kanan. Dah dekat ujung katil ni, Casey. Bila-bila boleh jatuh. Saya teringat pesanan mak saya. Saya bangun, keluar dari bilik. Sebelum keluar,
Saya baca, kemudian saya tak boleh toleh ke belakang, saya keluar dari bilik. Selepas itu, saya kena biarkan setengah jam mungkin, baru perlahan-lahan saya cuba menjenguk. Jangan terus datang depan pintu. Menjenguk, cuba tengok dari jauh. Saya duduk dekat ruang tamu, Casey. 10 minit berlalu, 15 minit berlalu, 20 minit berlalu, 25 minit berlalu. Saya pun menjenguk daripada ruang tamu, tengok bilik tidur saya. Pendengar Ria 897 FM. Alangkah terperanjatnya. Astaghfirullahalazim. Casey, saya nampak 2 perempuan rambut panjang, satu katil penuh dengan rambut, Casey. 2 perempuan tengah baring dekat tengah-tengah, suami saya baring sebelah kiri. Abang! 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 Suami bangun. Bang, keluar bang, keluar. Suami saya bangun dalam keadaan mengantuk. Suami keluar. Kenapa dengan awak ni? Tak tidur lagi? Bang. Abang ingat tak saya cakap dengan abang? Selama ni kita tidur kenapa ke tepi, abang cakap apa? Kita tidur nakal lah. Tak bang. Apa awak merepek? Saya pun beritahu suami. Suami tak percaya. Suami tengok bilik, mana ada apa-apa. Pendengar Misteri Jam 12. Suami saya toleh lagi, tak nampak lagi. Abang tidur dalam bilik. Saya tak nak tidur dalam bilik bang. Awak nak tidur mana? Saya tidur kat luar ni, atas sofa. Suami saya pun masuk balik, sambung tidur. Saya dekat sofa. Casey, dalam masa 20 minit suami keluar. Casey nak tahu kenapa? Suami kata, "Yang, abang tidur luar dengan sayang Kenapa bang? Tidurlah dalam bilik, atas katil." Suami diam. Tak adalah, kesian awak. Tidur sampai ke pagi. Bila dah pagi, sambil sedang sarapan, suami tiba-tiba bersuara. "Yang, itu hari you cakap you nak panggil ustaz kan? You ada kontak? Dah tanya?" Dalam hati saya, kata Zarina, kenapa pula tiba-tiba suami aku ni tanya pasal kontak ustaz ni? Abang cakap dengan saya kenapa?" Suami diam. "Abang nampak ke?" Suami diam lagi. "Bang, bilang bang. Semalam selepas awak cakap dengan saya suruh tidur luar, saya tak nak tidur luar, saya nak tidur dalam kan. Saya masuk balik bilik. Saya pun sambung tidur dekat tengah. Saya rasa tiba-tiba tengah tidur tu ada orang peluk saya. Saya mati-mati ingatkan awak. Saya cakap, tahu pun tidur kat dalam. Kat sofa tu kan tak selesa. Saya mati-mati ingatkan awak. Saya pun pegang tangan. Kenapa tangan dia sejuk? Saya buka mata, saya tengok. Kenapa kuku you panjang? Saya terbangun, saya tengok kiri kanan, memang tak ada orang.
Tapi saya rasa macam ada orang peluk saya waktu saya tidur semalam. Itulah yang abang keluar. Casey. Akhirnya suami saya pun kena. Kami mendapatkan bantuan pakar untuk datang ke rumah. Dan sememangnya dalam rumah baru kami ini ada tetamu yang tidak diundang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah yang dikongsi sama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi saudara, silakan kalau ada kisah misteri, anda boleh kirimkan kisah misteri anda ke talian +65 97 86 8464 ya, +65 97 86 8464. Dan apa khabar semua yang sedang mendengar? Saya akan ketengahkan pengalaman-pengalaman anda selepas lagu ini. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared dah. Dia terus bercakap, lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry sayang. Itu dia sebuah lagu lagu yang diberi judul Uncle Misteri Jam 12. Itu lagu saya buat sendiri. Sebenarnya lagu tu saya buat dulu ketika saya kendalikan MJ12 ni untuk kurangkan rasa seram lah. Ada yang cakap, "Kisi seram lah malam ni." Dulu ada masalah bila saya on air MJ12 bila baru-baru rancangan ini bermula. Ada sebahagian daripada pendengar ni yang nak seram tapi dia tak nak seram sangat. Itu masalah tu. Jadi setelah saya berkongsi kisah seram ni, saya akan cuba kurangkan seramnya dengan memutarkan lagu ni lah. Sebab tu saya buat lagu ni, dia ala-ala macam lagu happy go lucky, tapi tetap ada unsur seram lah dekat dalam lagu tu. Jadi terima kasih pada anda semua. Dan jangan lupa saudara pendengar IAH 897 FM yang sedang mendengar, tiket untuk bagi acara ataupun bagi pameran misteri, iaitu Crusade Against Black Magic, sebuah pameran misteri. Dan antaranya yang akan dipamerkan adalah artifak-artifak koleksi-koleksi yang mana dia bukan semualah artifaknya seram. Ada yang seram seperti jenglot, ada toyol, ada pocong dan sebagainya. Ada juga artifaknya artifak-artifak mistik. Ada juga artifak-artifak yang dalam kategori pelik dan aneh. Jadi ini adalah satu pameran yang mana akan berlangsung 5 hingga 14 April. Terima kasih pada anda yang dah beli tiket. Jangan lupa untuk dapatkan tiket anda di Orange Ballroom.
ataupun anda boleh pergi ke Facebook Ria lah untuk dapatkan informasi lebih lanjut. Dan scroll paling senang Instagram Ria ataupun Instagram saya, ataupun pergi ke Instagram Banafi International Private Limited. Banafi International ni, di situ ada info tentang bagaimana nak beli tiket. Tiketnya $25 untuk dewasa, 15 untuk kanak-kanak. Kanak-kanak 3 tahun ke bawah percuma, masuk percuma. Dan ini satu pameran seram ni, selepas dah jalan-jalan tu dekat luar tu ada jugalah aktiviti ataupun booth yang menjual makanan, minuman. Jadi jumpa anda lah nanti pada bulan April, daripada 5 hingga 14 April 2019. Baik, kita akan teruskan voice note yang saya terima pada malam ini. Siapakah gerangan yang berkongsi dalam Misteri Jam 12? Assalamualaikum, Casey. Saya Karim dari Macang, Kelantan. Saya nak berkongsi satu cerita. Cerita ni sebenarnya datang daripada ketua ekspedisi kami. Sebenarnya kami adalah kumpulan atau grup pendaki gunung. Ketika kami mendaki gunung dekat Gunung Tahan dekat Merapu, Pahang. Dipendekkan cerita, kami ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama dah berlalu selama 20 minit. Kami kumpulan di belakang. Okey, di tengah-tengah pada waktu itu ialah ketua ekspedisi kami tu yang menunggu kami di tengah-tengah pergunungan. Ketika dia menunggu kami, dia beritahu dia rasa terkucil, nak membuang hajat kecilnya. Jadi dia teruskan niat untuk membuang hajat kecilnya dekat semak. Ada suatu suara yang menegur dengan agak keras. Menegurnya dengan cara, "Oi!" Jadi dia terperanjat. Siapa? Dia terfikir dekat tengah-tengah ni memang tak ada orang pun, memang tak ada siapa-siapa pun, hanya pendaki je. Okey, dia tak endahkan. Dia selesaikan hajat dia. Bila dah selesai hajat dia tu, sekali lagi dia ditegur, "Oi!" Itu dia meremang satu badan, dia cakap. Dia beritahu kami. Tapi dia masih stay dekat situ. Dia tak pergi mana-mana. Dia tetap tunggu kami dekat situ. Setelah kami sampai, hanya dia je yang dengar. Sebelum kami nak berlalu tu, dia beritahu kami ada lagi suara yang kali ketiga, suara menegur dia dengan cara, "Cucuk!" Jadi hanya dia saja yang dengar. Kami memang tak dengar apa-apa waktu tu. Cucuk tu maksudnya, Casey, siram. Dia nak, suara tu maksudnya dia nak ketua ekspedisi kami siram dengan air yang dia buang air kecil tu. Itulah yang menjadi soalannya, siapa yang menegur admin kami waktu tu. Itulah saja pengalaman kami dekat Gunung Tahan. Dan cerita-cerita dekat Gunung Tahan ni memang banyak, cerita-cerita halusnya. Itu saja yang dapat kami kongsikan untuk malam ini. Okey, guys, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam dan selamat malam juga pada anda. Okey, saya nak semak kiriman yang ada di Facebook, di Instagram, di Facebook, juga di YouTube. Di Facebook kita ada teman-teman seperti Jeff Jack
tengah layan ni Casey. Terima kasih pada anda Jeff Jack. Daripada DJ Awan Panglima, salam DJ Casey, saya DJ Awan, peminat setia dari Sungai Petani Kedah. Best betul cita-cita Casey. Saya pun dah belajar buat DJ kisah seram. Agak-agak ada lagi tak kerja kosong dekat konti ni nak juga ni jadi DJ tapi DJ kenduri dan karaoke di Laguna je lah Casey. Semoga diberikan kesejahteraan. Sekarang ni dengan adanya teknologi dengan adanya aplikasi seperti YouTube, ada juga podcast, anda boleh buat sebenarnya. Tak perlu anda nak on air seperti saya ni lah. Anda boleh teruskan. Kalau minat tu, teruskan minat tu. Jangan, saya gelarkan ni, jangan semangat 2 minit. Semangat 2 minit tu kira dia buat sekarang semangat. Lepas sebulan, 2 bulan dia tak buat lagi. Tak boleh. Kena terus sampailah ia berhasil. Mungkin boleh jadi kerjaya satu hari nanti. Jazz Eba, selamat malam Casey. Cerita malam ni best sangat. Terima kasih. Seterusnya kita ada Encik Mokhtar Jen menyerangkan Bro Casey. Dia berkongsi sebuah video. Saya belum tonton lagi video ni. Terima kasih pada siapa lagi, top fan Kak Nurkia Jones. Terima kasih pada top fan Kak Nurkia Jones. Begitu juga dengan Jeff Jack top fan. Wow, ni kira kalau ada dekat atas ada top fan kena baca sebab dia pangkat lah Kak Nurkia Jones. Assalamualaikum JKC. Waalaikumsalam. Speaker sekarang teman akak bila MJ12 belum start tau. Nak time gosok baju yang menimbung katanya satu bakul. Shop share hadir. Jeng. Terima kasih pada Kak Nurkia. Daripada Tina JD, katanya selamat malam Casey. Seram pun akak dengar juga tahu Misteri Jam 12 walaupun dalam selimut. Dari Tina JD, dalam selimut apakah petua kalau anda rasa seram? Kadang-kadang ni kita manusia takut seram tapi tetap nak lah. Dia macam naik itulah roller coaster dah tahu takut naik roller coaster Viking, tetap nak naik sebab nak thrill Jadi antara perkara yang boleh anda lakukan, sekiranya rasa seram, mungkin boleh kongsi. Kita juga ada Top Fan 1TZ. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam Casey serta semua pendengar Ria. Sedang bertugas memandu di kawasan Boon Lay Way sambil mendengar MJ12, rancangan kegemaran saya. Kisah pertama tadi memang menyeramkan Casey. Apa tidaknya dia ikut sampai ke rumah. Tahu tak apa. Kadang-kadang saya takkan toleh lah. Saya macam tadilah cakap rapatkan badan dengan tembok, jalan terus. Yang ini berkongsi pengalaman-pengalaman, kisah-kisah yang dikongsi. Ada juga yang ini daripada Tuan Haji, mana tadi sekejap email saya, ini dia. Tuan Haji Ismail nak berkongsi sesuatu dan inilah kisahnya. Benar ataupun tidak, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan jangan kita terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Baik, ini kiriman daripada Tuan Haji Ismail berkongsi. Katanya, Casey, kalau kita ada masalah dalam rumah, misal kata gangguan, anak menangis kadang-kadang, rasakan dalam rumah ada kelibat, beberapa kali terdengar benda-benda yang pelik, dan benda ni akan berterusan sebenarnya, akan mengganggu, menghantui keluarga. Tapi ingatlah, kata Tuan Haji Ismail, jangan kita salah dapat pertolongan. Sebab ini berlaku kepada sebuah keluarga. Dia mendapati dalam rumahnya ada sesuatu yang tak kena. Kerana dia mempunyai seorang anak istimewa. Anak istimewa dia ni memang boleh nampak Casey. Anak istimewa ni tidak boleh mendengar. Tidak boleh mendengar dan ada masalah yang dipanggil seperti autisma. Jadi budak ni bila dia nampak sesuatu, lazimnya dia akan
dia akan tepuk-tepuk tangan. Ya, dia tepuk. Macam tu agaknya Dia akan tepuk. Kemudian dia akan tak nak tengok tau. Dia tengok ni nanti dia jeling. Jadi beberapa kali benda ni berlaku terhadap anaknya. Dan sampailah dia cuba mendapatkan bantuan seseorang. Ya, seseorang kenalan. Dia jumpa dengan kenalan ni pun ajak jumpa dengan seseorang lagi. Katanya, okey, benda ni saya dah buat untuk anda, saya dah bacakan, awak ambil barang ni, awak letak dalam rumah. Letak, katanya di sini. Jadi kata Tuan Haji Ismail, orang ni gunakan letak dalam rumah. Selepas dia letak barang tu dalam rumah, anak dia dah tak lagi tunjukkan perbuatan aneh. Ya, aneh seperti tepuk tangan, kemudian takut, tidak lagi tunjukkan. Jadi ini bermakna mujarab barang yang diberikan. Apa yang menjadi masalah selepas sebulan benda ini berlalu. Selepas sebulan. Yang menjadi masalah sebenarnya, barang yang dia pakai itu adalah kadam, jin yang dikirimkan oleh tukang ubat. Tukang ubat ni kirimkan kadam jin kepada rumah orang ni. Jadi anda bayangkan dia kirimkan jin datang dalam rumah. Jin yang ada dalam benda tu menghalau jin yang ada dalam rumah. Jadi jin ni lebih kuat, dia halau jin ni keluar. Jin yang lama duduk ni, yang mana anak dia selalu nampak, lari keluar. Jadi apa yang berlaku, jin dekat dalam ni mula-mula dalam sebulan ni duduk diam. Kemudian berlaku sekali lagi penampakan ni. Dia pun pergi baliklah dekat rumah orang ni, kata, "Tok, ini anak saya nampak lagi lah, Tok. Dah bagus-bagus sebulan tak nampak." Jadi Tok tu pun kata, "Oh, sekarang ni barang yang saya kasih tu, setiap Khamis malam Jumaat engkau kena asap. Kena asapkan benda tu." Rupa-rupanya bila dia mengasapkan benda tu, dia memberi makan kepada jin. Jadi dia macam dia pelihara jin ni untuk jin ni menghalau jin-jin yang lain supaya jangan masuk dalam rumah. Masalahnya tu, bila ada jin dalam rumah, mula timbul benda-benda lain yang kita tak perasan. Antaranya, rezeki mula jadi sempit. Rumah mula jadi panas. Tak nampak, tak kena ganggu hantu, anak pun okey. Tapi dalam rumah ni macam panas lah. Rumah sentiasa nampak macam gelap, malap. Rezeki sempit. Kadang-kadang bergaduh dengan suami isteri. Jadi inilah punca makhluk jin. Tapi kita tak akan salahkan jin. Sebabnya kalau ada nampak hantu, kita akan cakap, "Oh, sini ada hantu lah, kena dapatkan bantuan ni." Sekarang jin ni ada dalam rumah, pasangan ni tak perasan. Yang mereka kerap bergaduh ni, bukan pasal mereka nak bergaduh, sebabnya ada jin. Jadi hari Khamis malam Jumaat dia asap lagi benda tu. Jin tu duduklah makan free, duduk dalam rumah free. Memanglah anak dia pun tak nampak, tak kena ganggu. Tapi masalah dalam keluarga mula timbul. Suami isteri bergaduh, panas baran. Sampaikan akhirnya, bayangkan mereka setahun buat benda ni. Setahun mereka dah hidup tak begitu baik sebagai keluarga. Saya bertemu jodoh dengan keluarga ni, kata Tuan Haji Ismail. Jadi bila jumpa dengan keluarga ni, dia pun ceritakan, saya pun tanya. Rupa-rupanya ada simpan barang. Katanya ni barang ni saya dapat. Saya jumpa dengan seorang pakcik ni, saya panggil dia Tok. Tok ni kata pakai barang ni bagus. Anak saya dah tak kena ganggu lagi, Tuan Haji, dia cakap dengan saya. Bagus, Alhamdulillah, anak saya dah tak nampak-nampak. Kalau tak, anak saya selalu nanti tepuk-tepuk tangan, takut, tak nak masuk bilik. Jadi sekarang Alhamdulillah. Tapi awak cakap dengan saya tadi, awak dengan isteri asyik bergaduh je kan? Dia terdiam. Kita gaduh biasalah suami isteri. Isterinya sampuk. Suami isteri biasa bang gaduh. Setiap hari bang kita bergaduh. Benda kecil pun bergaduh. Saya tak rasa dulu kita macam ni. Isteri dah bercakap. Saya pun pergi ke rumahnya. Saya nampak barang tu. Dia gantung ke si. Dia gantung dekat tingkap bilik.
Saya pun cakap dengan dia, benda ni kena buang, saya kena ambil Tapi nanti anak saya kena ganggu macam mana? Tak apa, saya tolong, kata Tuan Haji Ismail. Saya cubalah Casey mana yang mampu. Dan akhirnya kerap juga saya datang ke rumah tu untuk bersihkan. Setelah beberapa kali datang, barulah rumah tu bebas daripada gangguan. Rumah tu dapat rasakan bahang tu dah tak ada lagi. Suami isteri pun dah tak bergaduh. Ingatlah, kata Tuan Haji Ismail, kadang-kadang ni kita dapat solusinya macam baik, tapi masalah lain mula timbul. Hanya satu cara yang boleh kita perolehi bantuan. Caranya adalah cara yang benar. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Okey, saudara, terima kasih kerana mendengar Ria 897 FM yang mendengar KC di melalui aplikasi Mi Radio, melalui aplikasi Spotify dan Spreaker, melalui YouTube. Terima kasih semuanya, dan jangan lupalah untuk kongsi Misteri Jam 12 ni, dan beritahu teman-teman yang lain untuk mendengar rancangan hiburan yang digemari ramai. Jadi kisah-kisah malam ni, ada yang ramai yang kata suka dengan kisah malam ni, ada yang kata seram. Ni daripada mana ni, Fina katanya, Casey, tadi dengan semangat saya dengan MG12 gunakan suami saya punya home entertainment speaker. Sumpah tak bohong. Saya dekat ruang tamu Casey dengan anak perempuan saya. Maklumlah tutup sekolah kan, kita ada parti dekat luar siap dengan pajamas dengan anak perempuan, pakai home entertainment speaker, ada lagi potato chip, minum air, ada ayam, dah duduk ni. Tiba-tiba first story terus give up. Home entertainment speaker kita matikan, kita gunakan handphone dan earpiece. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi.